Masak lemak daging salai ni tak boleh cari dekat tempat lain melainkan kena pergi Negeri Sembilan. Korang pernah tak sampai dekat Hayan Huda ni, Opah Kitchen Garden, terletak dekat Seremban Negeri Sembilan. Dia punya tempat makan dia memang selesa habis. Rupanya diorang ni ada 4 cawangan lagi. Tempat bersih, selesa macam ni, bertutup. Jadi antara tempat yang aku recommend kalau korang nak datang makan lah. Kami ambil set 1 talam ni untuk makan 2 orang. Tak silap harga dia dalam RM40 kot. So dapat masak lemak daging salai ni, dapat sayur, dapat telur dadah, 2 nasi macam ni dan juga seekor ikan keli. Korang tengok dia punya kuah dia tu yang padu tu, memang pekat habis. Memang sedap kalau datang makan kat sini, puas hati weh. Lepas tu dia pun ada dessert juga, ada kek-kek macam ni So kalau lepas pada makan tu nak santai-santai, bolehlah beli kek yang ada dekat sini. Presentation pun nice, memang cantik. Tempat selesa macam ni ada tempat solat, ada toilet, tempat parking pun luas macam ni. Jadi cuba komen bagi mereka yang pernah sampai dekat Hayan Huda ni, apa pendapat korang?